Salam siaran, bertemu kita lagi dalam edisi Bitara. Universiti Pendidikan Sultan Idris terus mengukuhkan nama di Persada Antarabangsa selepas meraih 4 anugerah utama pada Global Education Award 2025 yang berlangsung di Hotel Amari, Bangkok, Thailand. UPSI menerima penghormatan tertinggi menerusi anugerah Excellence in Education. Selain Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf dianugerahkan Transformational Vice Chancellor sebagai pengiktirafan terhadap kepimpinan pendidikan yang transformatif. Turut membawa pulang anugerah ialah Profesor Madya Dr. Rizwan Cherus dan Profesor Dr. Muhammad Izwan Syahril atas sumbangan signifikan dalam pendidikan dan inovasi sains sukan. Pencapaian ini menunjukkan komitmen UPSI dalam pendidikan berkualiti dan kerjasama global. Universiti Pendidikan Sultan Idris mencatat sejarah apabila buat pertama kali tersenarai dalam kelompok 100 universiti terbaik dunia dengan menduduki tempat ke-98 dalam UI Green Metric 2025. Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, pencapaian itu merupakan pengiktirafan terhadap usaha berterusan universiti dalam memperkukuh kecemerlangan akademik, penyelidikan dan agenda kelestarian kampus. Kejayaan tersebut mencerminkan komitmen seluruh warga universiti dalam melaksanakan inisiatif kelestarian merangkumi infrastruktur, tenaga, pengurusan sisa dan air, pengangkutan serta pendidikan dan penyelidikan. Peluncuran Sistem National Child Data Center atau NCDC 2.0 serta integrasi Education for Sustainable Development disifatkan sebagai pemangkin penting dalam memperkukuh pendidikan awal kanak-kanak negara berasaskan data. Sistem di NCDC yang dibangunkan pada tahun 2013 dengan bajet sebanyak 1.7 juta dan seterusnya ditambah baik pada 2015 dengan bajet sebanyak 2.7 juta telah memprofilkan lebih 3,273 taska berdaftar di seluruh Malaysia. Tahniah pada semua penyumbang data. Majlis peluncuran berkenaan disempurnakan oleh Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia di Putrajaya. Sistem NCDC 2.0 yang dibangunkan oleh Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara, Universiti Pendidikan Sultan Idris, berfungsi sebagai pangkalan data komprehensif bagi menyokong penggubalan dasar, penyelidikan serta kerjasama pelbagai agensi. Yang juga saya harus rakamkan ucapan tahniah adalah kerana Prasekolah UPSI adalah antara prasekolah yang mendapat pengiktirafan UNESCO. Their preschools has been recognised by UNESCO. Dan kalau bukan kerana saya sudah pun berada beberapa kali di Paris untuk menyaksikan dan melihat benchmark, melihat soal hak kanak-kanak di beberapa sekolah termasuk prasekolah di Paris. Jadi kalau tidak 95% prasekolah UPSI itu sama dengan apa yang kita ada di peringkat Paris ataupun di peringkat UNESCO. Kementerian Pendidikan menyambut baik peluasan penggunaan sistem ini ke peringkat prasekolah hingga sekolah menengah bagi meningkatkan kualiti pendidikan kanak-kanak. Pelaksanaan ESD pula memperkukuh komitmen UPSI dalam melahirkan generasi masa depan yang lestari melalui pendidikan berasaskan data dan penyelidikan. Seramai 22 atlet dari Universiti Pendidikan Sultan Idris berjaya mengharumkan nama negara apabila terpilih mewakili kontingen Malaysia ke Sukan SEA 2025 yang berlangsung di Bangkok dari 9 hingga 20 Disember. Daripada jumlah itu, 21 atlet merupakan pelajar Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan, manakala seorang lagi dari Fakulti Sains dan Matematik. Atlet pelajar UPSI beraksi dalam pelbagai cabang sukan termasuk baseball, softball, kayak, olahraga bola baling serta beberapa sukan lain. Pemilihan ini membuktikan keupayaan pelajar UPSI mengimbangi kecemerlangan akademik dan prestasi sukan di peringkat elit. Sekian edisi Bitara untuk kali ini. Untuk lebih banyak berita menarik, sila layari portal berita epena.com.my.